anda dah disahkan ada masalah batu karang dalam buah pinggang, jadi macam mana anda nak uruskan, nak elakkan jadilah makin teruk dan juga kalau boleh nak hilangkanlah benda tu kan. Jadi saya ada pengalaman ahli keluarga saya sendiri ada masalah batu karang dan dia pada saya batu karang dalam buah pinggang ni paling degil lah berbanding dengan batu karang dekat hempedu. Kan, tapi dengan pengambilan yang betul, teknik betul, produk yang betul, alhamdulillah ada pelanggan saya yang memang 2 bulan doktor sahkan dia memang bebas dan tak payah nak follow up lagi. Dia siap bagi tahu teruskan je. Apa yang you makan sekarang ni you teruskan je. Sebab kita nak elak lah kan daripada benda tu berulang. Jadi cara ni simple saja. Sebelum apa-apa pun belum subscribe, follow saya, sila subscribe dan follow dan komen dekat bawah saya dah subscribe. Baik, ada beberapa produk suplemen yang saya cadangkan yang anda boleh amal dengan baik dan produk-produk ni boleh dapatkan daripada saya sebab kita dah pilih the best quality, the best penyerapan dan paling selamat dengan standard yang paling selamat untuk you bantu bagi kesihatan kepada kita punya buah pinggang lah. Okay, yang pertama ialah omega 3 omega 3 yang high quality, dia akan bantu untuk bakar lemak. Kita nak bakar lah batu tu basically kan, sebab batu tu daripada kolesterol dan juga ada asid kan. Jadi bila kita ambil dengan konsisten, dengan cara yang betul, dia akan bantu untuk bakar lah benda tu. Dan kalau berlaku radang, kita boleh untuk sebagai anti radang, anti sakit, anti senak dan kita nak elak daripada sampai ke tahap yang ada infection. Jadi kalau boleh kita nak elak. Jadi omega 3 ni akan bantulah untuk kesihatan daripada sudut itu. Yang kedua ialah kalsium. Kalsium ni kalau tak cukup dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mudah kebarangkalian untuk dibuat batu karang tu tinggi kalau tak cukup kalsium. Jadi kita nak tahu cukup tak cukup, kita pun tak tahu, betul tak? Jadi yang paling senang ialah kita amalkan kalsium dalam bentuk suplemen, kita ambil dan kita tahu ini adalah dos yang tubuh kita perlu. Okay, dan yang ketiga ialah alfalfa. Alfalfa ni adalah dia bantu untuk lancarkan saluran kencing. Jadi kita nak keluarkan tu jadi mudah. Kita mudah. Dan dia pun agent detox yang bagus. Dia bagus untuk detox. Dan dia ada banyak grade dekat pasaran. Pasaran ada yang satu pokok alfalfa tu dia ambil. Dan yang kita supply adalah yang daripada daun saja. Sebab daun lah yang paling tinggi sekali zat dekat situ. Okay. So jadi ada lagi beberapa produk yang saya cadangkan untuk masalah batu karang buah pinggang ni kan. So nak dapatkan macam mana, boleh terus dapatkan di link bio ataupun dapatkan dekat link description kat bawah. Jadi kita boleh bincang lah mana yang sesuai, ikut bajet. Dan yang penting sekali teknik pengambilan selepas produk itu sampai pada anda. Okay, itu saja. Assalamualaikum.